Siapa yang masih sihat, yang belum ada pemilikan sijil takaful, cuba anda dengar dan fahamkan pasal takaful supaya anda tak terlambat. Ramai orang tak ambil lagi takaful sebab dia tak faham. Sama juga macam saya dulu pun, saya tak faham dan sebab tu kita rasa takaful ni menipu dan sangat merugikan. Tapi kalau kita faham, kita rasa sangat rugi sebab tak ada takaful. Sebab takaful maksud dia saling menjamin. Asal daripada perkataan Arab kafala, iaitu jamin ataupun lindung. Konsep yang digunakan dalam takaful adalah konsep ta'awun. Maksud dia tolong menolong. Jadi bila kita menyertai takaful, kita sama-sama saling melindungi di kalangan ahli. Duit sumbangan ataupun caruman bulanan yang kita bayar setiap bulan tu akan dikumpul, dimasukkan dalam satu tabung sedekah. Nama dia tabung tabaruk. Sebab tu bila kita menyertai takaful, kita ada jaminan berapa ratus ribu manfaat yang kita ambil. Itu yang kita dapat kalau berlaku kematian, cacat kekal, sakit kritikal dan juga kemasukan ke hospital. Setiap bulan caruman kita tu disertai dengan pahala sedekah jariah, yang memang ini pun amalan yang kita akan bawa selepas kematian kan, selain doa anak yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. So jangan rasa rugi nak mencarum takaful, sebab setiap bulan yang kita keluarkan tu ada pahala sedekah jariah dan dalam masa yang sama kita pun dapat jaminan manfaat kewangan. Kalau tiba-tiba kita yang diuji kematian awal ataupun sakit, duit tu kita yang dapat. Maksudnya orang lain tolong kita. Kalau kita sihat, kita bantu orang lain. Itu konsep dia tolong menolong. So dia tak ada isu haram, riba macam insurans. Insurans dengan takaful dua perkara berbeza. Insurans memang haram sebab dia berkonsepkan jual beli, dia ada riba. Takaful ni maksud dia saling menjamin dengan konsep tolong menolong dan bersedekah. Sebab tu hanya orang yang ada pemilikan sijil takaful sahaja yang ada jaminan. Contoh macam klien ni kan, walaupun dia bayar 145 sen disebabkan dia umur 30 dan tidak merokok, tapi jumlah yang dijamin kepada dia adalah 500,000 daripada tahun pertama dia mencarum. Dia dah ada dah jaminan duit ni. Sebab dana daripada tabungan sedekah tadi kan akan digunakan untuk bayar kepada dia kalau berlaku kematian dan cacat kekal, sakit kritikal dan sebagainya, dan kemasukan ke hospital bagi orang yang ambil medical card. Bukan itu sahaja, ada lagi manfaat tambahan kalau dia meninggal disebabkan haji ataupun umrah. Tambahan lagi 500,000, so jadi 1 juta ringgit kalau meninggal ketika melakukan haji dan umrah. Dan juga manfaat tambahan-tambahan lain yang dia akan dapat. Kalau kita tak menyertai takaful, siapa boleh jamin nak bagi duit dekat anak-anak kita kalau kita meninggal? Siapa boleh jamin nak bagi kita 200,000, 300,000 kepada kita kalau tiba-tiba kemalangan dan diuji kecacatan kekal dah tak boleh bekerja? Sebab kita tak tahu kan risiko tu nak berlaku bila. Mungkin balik kerja kejap lagi, mungkin esok. So kalau kita tak ada persediaan, siapa nak tolong kita? Hanya dengan pemilikan sijil takaful sahaja yang boleh bantu kita, yang boleh bagi jaminan kepada kita. So, jangan teragak-agak untuk ambil takaful selagi masih sihat. Ramai klien saya yang obes pun decline permohonan dia. So kalau anda nak semak caruman anda berapa, nak ambil life takaful ataupun medical card, klik je WhatsApp Wahida, nanti insyaAllah Wahida akan bantu anda.